Syok dia bawa motor ni. Oi, AMG. Okey lah, tak bagi tahulah alasan kenapa bawa motor pergi kerja. Motor ni pergi kerja. Asli dia macam menunjuk lah. Dah lah bawa intern, menunjuk pula kan. Takut ada yang iri hati nanti aku nak masuk ni, dia main masuk ke belakang aku Tu dah lama tak bawa motor ni. Jadi macam tu lah. Kalau macam pergi intern, pergi kerja pun bawa intern, lepas tu bawa motor besar. Itu pun masa sukses tu pun ramai yang dah orang kata busuk hati jugalah. Macam iri hati macam tu. Tu masalahnya orang tak boleh tengok kita lebih sangat. Ya, macam mana kan. Kita tak boleh tukar persepsi orang. So kita lah yang kena tukar apa yang orang fikirkan. So jadilah saya yang biasa-biasa. Biasa-biasa je lah. Yang masuk ke tengah tu boleh lah. Ui, bahaya kak. Mantap juga. Kalau dia buat aku nak buat. Best je belok dengan motor ni. Best gila lah belok dengan motor ni. Lepas tu kalau langkah lubang tu pun lembut je. Kalau motor kacai melambung. Banyak gila traffic light. Sumpah banyak. Laju macam mana pun memang macam tu lah laju dia. Banyak sangat traffic light. By the way, lepas seminggu dah intern, rasa tempat intern ni best lah. Tiba-tiba pula dia nak belok. Lambat juga sampai. Nak terjatuh tadi. Aku risau lah tadi. Sekarang attendance aku cakap lambat yang buat pasal kan. Polik pula jalan dia bagi. Ya sampai. Mana nak pergi? Sana. Okay guys, hari ni kita dah habis event pertama. Alhamdulillah tak ramai orang nampak motor ni ya. Bukan unjuk sebenarnya bawa motor sebab dalam tak jalan. Saya pun tengok macam malam ni bahaya sikit agak bawa motor kat percaya. Kalau terlanggar lubang sikit meloncat. Motor ni steady. Ni insyaAllah steady Macam tu pasti kala tak nampak tu. Baik. Sakit mata. Kena flash. Aduh. Gila. Dah macam main game dia buat. Jalan ni buat. Tak perasan dah. Tadi lalu sini tak perasan. Gelap tu. Tapi jalan malam ni best lah. Sejuk. Dia tenang lah. Main. Aku punya tak nampak. Jangan duduk laju tu. Risau ada babi apa tu tengah jalan. So ni kawasan ni banyak babi. Tak nampak tu bumper tu. Tarik punya bumper. Kawasan ni ada bumper ni, dia tak ada tanda apa-apa. Macam tadi lah, tak ada apa-apa tanda ke apa. Potong dek. Tak ada dek. Siapa kau? Kau dek. Ni tak ada lampu Kadang-kadang pelik lah. Budak macam ni mak bapak dia bagi bawa motor. Dia macam tak tahu lah, bahaya lah. Banyak lah member Jan ni meninggal masa kecil lah sebabkan atas motor ni. Dia beritahu, aku potong motor besar tu, bapak dia. Gila. Tak ada lah. Ni apa ni main tuyo ni kita ikut dia malas. Tengok je kereta budak-budak Itu budak ke lah? Tak tahu lah. Dia sebenarnya tak nak rosakkan suspension je. Tengok dia orang buat macam tu, rosak suspension right? Suspension kat Pecai murah sikit.
Murah juga, murah sikit lah. Ya, nama pun Kak Percay. Kak Percay orang pakai sebab nak murah je. Kalau yang Modi tu, ya nak laju. Berapa Modi dia sampai boleh beli motor ni. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look